kasih Tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucap terima kasih dan berpeluang untuk sama-sama membahaskan undang-undang yang ada di depan kita ini. Kewangan pesisir ini, peringatan kewangan pesisir ini yang menarik perhatian dan menarik pelabur-pelabur ialah kerana kerahsiaan yang akan diperolehi bagi mereka yang menggunakan perkhidmatannya. Sebab itu ia disebut pesisir dan yang special tentang dia, yang itulah. Kalau tidak orang gunakan sistem-sistem yang lain. Dan kebangkitan sistem perkhidmatan kewangan pesisir ini di tempat-tempat lain maju kerana orang meyakini bahawa maklumat-maklumat yang mereka ada rahsia. Tetapi ini tidak membenarkan, tidak membolehkan kita membenarkan perkara yang menyalahi undang-undang seperti money laundering, berluasa di tempat sedemikian. Jadi undang-undang yang ada ni saya rasa mencukupi untuk memelihara kerahsiaan dan juga memelihara daripada disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Jadi dalam bab ini session baru 17A itu saya rasa menasabah, iaitu tidak boleh didedahkan maklumat oleh mana-mana ejen atau perunding bagi lembaga yang berkenaan pada mana-mana pihak, melainkan mendapat kebenaran daripada mahkamah. Saya rasa memberikan mahkamah kuasa ini itulah yang terbaik, mengembalikan di bawah mahkamah. Tetapi di dalam sembra, dalam nafas yang sama dikata atau di bawah mana-mana undang-undang yang bertulis. Artinya ada benda-benda tak perlu melalui mahkamah, tapi melalui undang-undang bertulis. Dan dalam bab ini pula, dalam undang-undang yang sama dibuat pindahan supaya lembaga ini boleh pula akses pada semua maklumat-maklumat ini untuk seolah-olah mengambil tindakan pada mana-mana pihak tanpa melalui mahkamah. Jadi ada perkara yang menghalang, tapi dalam undang-undang sama membenarkan pula kebebasan ini sehingga menimbulkan kurang yakin nanti kepada orang yang menggunakan perkhidmatan ini terhadap kerahsiaan mereka. Kalau betul apa yang dikatakan Sungai Siput tadi, sebenarnya kita menghadapi tekanan daripada pihak-pihak tertentu untuk mewujudkan perkara ini kerana mereka khawatir ya ada pelabur-pelabur ataupun pengguna-pengguna yang nak menyimpan dana di sana. Dia khawatiri datang daripada sumber-sumber yang disebut oleh Kepala Selangor tadi, dianggap sebagai teroris, dan ini dikaitkan selalunya dengan teroris Islam yang disebut oleh Tumpak tadi mempunyai dana yang cukup besar, ya. Dan sebenarnya mereka ini bukan teroris, tapi oleh kerana mereka ini dilihat sebagai pemegang dana dari kalangan orang Islam, maka menimbulkan kekhawatiran. Maka ini kalau kita luluskan tanpa penjelasan yang tepat, akan menimbulkan keraguan daripada rakan-rakan kita yang memang daripada Timur Tengah misalnya mempunyai dana yang cukup banyak, ya, yang mungkin berminat dengan labuan ini, tapi oleh kerana kita memudahkan maklumat ini diserahkan pada lembaga, ya, untuk didedahkan, kemungkinan ini akan mengurangkan minat mereka terhadap LOPSA ini. Jadi saya pun tidak faham macam mana satu undang-undang ini boleh mengawal pada satu tempat, kemudian melonggarkan pula pada tempat yang lain sehingga hilang kewibawaan kita. Jadi saya berharap kita mendapat penjelasan, ya, kita mengharap dapat penjelasan daripada pihak menteri supaya apa yang disebut oleh Sungai Siput tadi, ya, ketidakpercayaan orang lain akan menggugat kejayaan labuan yang kita anggap muda lah dalam konteks kewangan pesisir ini. Labuan yang agak muda dan belum mencapai tahap beberapa tempat-tempat lain yang memang terkenal. Kita tidak boleh tolerate kepada money laundering, itu jelas, ya, kerana ini mungkin digunakan untuk tujuan-tujuan yang salah seperti perjudian, corruption. Tetapi kita tidak boleh menghalang kemasukan dana yang sah, ya, yang sah, yang dikaitkan pula dengan anasi-anasi yang tak betul. Jadi kita tidak mau Malaysia ni yang Muhammad ditekan panjang lagi, ya? Habis dah, tak semua. Kalau tak boleh sambung petang. Tidak, nak habis dah. Ayat yang terakhir, ya. Jadi sebab itu kita harap undang-undang tidak diwujudkan kerana kita mendapat tekanan daripada pihak tertentu, kuasa barat misalnya, untuk mendedahkan nama-nama dan penyimpan-penyimpan yang besar daripada kalangan pelabur-pelabur besar, daripada kalangan orang Islam. Terima kasih.
Ada yang